Kalau tahun lepas kempen marketing anda hamba, takkan tahun ni kita nak ulang kesilapan yang sama? Setiap kali nak buat promosi, baru terkial-kial nak susun plan. Musim raya ke, Raya Ibu ke, Hari Guru ke, Merdeka ke, 7789, baru gelabah nak cari idea. Sampai bila asyik macam ni? Customer pun susah nak ingat brand kita sebab banyak lagi competitors yang lebih bersedia. Bila bisnes kita makin slow, kita lagilah stres. Last-last, nasib juga dipersalahkan. Jadi, kalau anda betul-betul nak ubah keadaan bisnes anda, bukan sekadar guna teknik harapan je, anda memang perlukan sebuah panduan, iaitu panduan susun kempen marketing 1 tahun. Bayangkan setiap kempen anda dah siap ready awal-awal, setiap minggu, setiap bulan, tim dah tahu dah apa nak kena buat. Setiap promosi marketing ada strategi yang padu, sales naik, tim happy, bisnes pun berkembang. Apa lagi nak? Tahun ni, buatlah keputusan yang betul untuk pastikan bisnes anda merosot lebih tinggi. Pastikan perjalanan bisnes anda tahun ni lebih tersusun dan berjaya. You know what to do.